komoditi ni apa maksudnya komoditi? Emas, perak. Lepas tu ada duit shilling, tapi masih lagi menggunakan komoditi emas, perak. Lepas tu baru menggunakan banknote, kertas. Disebabkan banyak sangat penggunaan bil kertas, jadi duit plastik. Guna apa? Kad debit, kad kredit. Jadi dah kita bagi rewarded semua. Membeli belah, duit anda akan menjadi lebih berat daripada barangan runcit anda. Sebongkah tampang ni seberat 2.4 kilo bersamaan dengan RM476 pada 2022. So ni harga dia RM476 benda ni, nilai dia. Lepas tu bawa jalan-jalan 400 ni 2 kilo lebih. Berat kau? Berat Berat gila. 2 kilo. 2 kilo. Sebab kita kena angkat macam ni. Ya, saya kuat. Uyo. Bawa RM400 jalan-jalan 2 kilo. Sekali pergi kat Tesco habis. Try it. Duit yang terbesar di dunia. Batu Yap. Batu Yap boleh ditemui di Pulau Yap di Lautan Pasifik. Bongkar batu ini boleh dianggap sebagai kepingan wang yang terbesar di dunia. Sebab macam donat ni, Batu Yap terbesar mempunyai garis pusat berukuran 4 meter di Pulau Yap. Setiap penduduknya mengetahui pemilik bagi setiap bongkar batu tersebut. Jadi mereka tidak perlu mengalihkan bongkar batu tersebut apabila menjualnya. Saiz dan berat bongkar batu tersebut membuatkannya mustahil untuk dicuri. Batu Yap terbesar memerlukan 20 orang dewasa untuk mengangkatnya. Macam silver kan? Dua ni macam alat perhiasan. Ada 3, 4, 5. Betul. Tabung savings boxes. Tabung tak pernah ada. Pernah ada tu? Ada? Tabung bulu. Sarawak sangat. Pun pernah ada ni. Lepas tu pergi bank kena pecahkan. Yelah. Zaman dulu mana ada ni. Ni kunci. Kenapa tak pernah? Tak pernah. Di manakah sepatutnya si Kijang menyimpan wangnya? Berjaya tak jumpa. Duit si Kijang. Bank. Okay. Dengan silver. Oh, tak ada box tak? Hats benda masa yang mempunyai nilai. Satu imej untuk mengetahui. Wah. Tak ada fish. Bank.
jenis-jenis duit. Ni penangkap ikan. Ni nak tahu kita baca situ. Bebas seperti burung. Itu dia punya clue. Senjata kegemaran pahlawan, mesti keris. Bunga kebangsaan. Okey, polimer ke? Polimer adalah sejenis plastik yang digunakan untuk membuat wang RM5. Ini rasa dia. Dakwat ink. Dakwat tidak didapati di kedai. Dakwat khas. Ini yang guna untuk buat duit. Okay. Next, nikel. Shilling 5 hingga 50 sen Malaysia mengandungi 35% nikel. Oh betul. Rasa dia sama. Apa tu? Perak. Duit shilling peringatan bank negara dibuat daripada perak 925. Oh ya, ada shilling yang kita boleh beli tu. Peringatan. Yes. Dan tu fasil tu. Kayu. Tidak. Ya ke? Pulpa kayu digunakan untuk membuat kertas, tetapi ia tak lagi digunakan untuk membuat wang kertas. Dulu dulu. Besi. Besi digunakan untuk membuat kereta, tetapi tak pernah digunakan untuk membuat mata wang. Tak pernah. Okey, besi tak. Kapas. Kertas yang digunakan untuk membuat wang diperbuat daripada 100% cotton. Kuprum. Copper. Shilling 5 hingga 50 sen mengandungi 75% kuprum. Benang keselamatan. Benang lapisan nipis kerajang aluminium yang mengandungi kandungan khas diletakkan ke dalam buang kertas sebagai ciri keselamatan. Dia gunting duit. Emas. Wow, duit shilling peringatan Bank Negara Malaysia mengandungi emas 22 karat dan 24 karat. Karat ialah ukuran keturunan. 22 ni 916. 24 999. Ni ke? Oh taklah kot. Tiba-tiba tarik balik. Getah mampu kembali ke bentuk asal selepas diubah bentuk, tetapi tak pernah digunakan untuk membuat mata wang. Okey, getah bukan. Tadi besi pun bukan. Bukan. Sutera. Sutera adalah bahan yang lembut dan licin yang dihasilkan oleh ulat sutera, tetapi ia tak digunakan untuk membuat wang. Okey, sutera pun bukan. Apa buat benda tadi yang tak digunakan untuk buat duit? Besi. Getah. Emas. Tahu? Emas ya, untuk sini peringatan. Sutera lagi. Cepat. Lagi. Nikel buat. Kayu. Betul. Setiap duit akan ada potret yang di-Pertuan Agong, nombor siri, nilai duit tu dengan sign. Siap. Lampu belakang berbenang keselamatan putus-putus yang mempunyai taburan reka bentuk bunyi ke? Oh ni tadi. Oh ini 3 dimensi. Selamat datang ke permainan perdagangan barter Bank Negara Malaysia.
dia lah. Dia punya fikiran dia ke main lagi. Aku nak tengok apa perak. Kita Piramli pun banyak pakai ni, shilling tembaga ni. Dia shilling tembaga. Jongkong jarang-jarang tapi ada. Jongkong dia pernah dengar kan? Ni apa? Saisi sebut dia? Bukan Saichi. Saichi. Cici ya. Shoe shape. Duit semut. Duit semut atau duit hidung? Hidung. Siput gerus tiruan ni ke? Tengoknya. Semut. Ni siput gerus juga. Siput gerus tiruan batu. Kita ada duit kunci. Perak. Oh, perak. Oh, walaupun reka bentuk duit ni menyerupai kunci, duit ni asalnya direka meniru rupa pisau yang digunakan kira-kira 300 tahun dulu sebelumnya. Sici sebut bentuk dia ada bentuk pelana macam bentuk beg kan, macam bentuk kepala beg. Bentuk topi, bentuk kepala kapak. So duit ni tadi selain bentuk kunci, dia ada bentuk penyodok dengan pisau. Duit pisau tembaga ni biasanya guna untuk beli hasil pertanian. Ni pun dikira duit. Ni macam tembaga betul sebab dia jadi hijau. Nombor 2 ni. Okay, betul. Nombor 3 ni. Yeay, sambung. Ni batu yap. Batu yang sebesar donat yang kita tengok kat bawah tadi. Yap. Macam mata kail. Pohon duit shilling. So dia boleh patah-patahkan dia. Nak pakai patah satu. Ni duit shilling boleh dipatahkan daripada pohonnya dan batang yang tinggal dileburkan semula. Duit shilling ni ada lubang di tengah-tengahnya untuk dirungkaikan lah supaya mudah dibawakan. Nanti dia ikat apa? Tali. Giant tin in tampang bentuk roti manis. Jongkong timah bentuk belakang kura-kura. Bentuk gunung. Oh, tampang bentuk pagoda. Oh, ni kita angkat tadi lah, bentuk pagoda ada bunga atas tu kan. Tampang bentuk piramid. Tampang biasa, tampang piramid dan pagoda. Ni apa? Bentuk bukit. Bentuk kon atau silinder. Jongkong timah kelak bentuk kon dengan sisi bergerigi. Acuan jongkong timah. Ni ke acuan dia? Oh, ni acuan dia. Oh, pegang sini nanti tekap. Ni pun acuan juga. Oh, token perjudian porselin. Ni duit-duit yang rumah perjudian. Duit rumah judi. Yang lain apa? Duit Siam. Comelnya. Duit judi juga. Judi juga? Banyak kaki. Ni duit nombor 1 ni, Ciem. Nombor 3 duit lat. Ni duit lat. Nombor 2 duit gelang. Itis. Tengok je. Melaka. Ini duit shilling yang dikeluarkan di Melaka oleh saudara Cina.
Oh, duit shilling emas Johor. Emas Johor. Ni zaman Sultan Abdul Jalil Johor. Ni zaman Sultan Abdullah Ma'iyad Shah Johor juga. Ni zaman Sultan Abdul Jalil III Johor juga. Ni duit shilling perak zaman Sultan Abdul Jalil III Johor juga. Ni duit shilling emas zaman Sultan Mahmud Shah II Johor juga. Memang minta dijulang. Ni zaman Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah Johor juga. Duit shilling ni dianggap unik kerana tak banyak dapat semasa pemerintahan baginda. Mana nombor 2 tadi? Oh ni satu ni. Ni duit shilling perak dan emas zaman Sultan Sulaiman Alam Shah Johor juga. Bukan ni lah, 3 ni. Ambur-ambur Johor. Ni ambur-ambur. Oh, ambur-ambur ditempa pada logam tipis dan diedarkan semasa perarakan mengusung jenazah Sultan Abu Bakar pada 7 September 1895. Abu Bakar ni sultan yang pertama tu kan? Ambur-ambur juga dipercayai diedarkan semasa perarakan mengusung jenazah Sultan Abdul Jalil III. Ni duit shilling timah atau katun Johor. Ni katun. Sama ni semua sampai sana. Negeri setiap negeri pun ada duit masing-masing. Kalau sepanjang tu tadi semua Johor sampai sini, yang ni Pahang. Pahang punya duit. Pahang, Selangor, Perak, Kedah. Ayam bertelur ke tu pula bulat. Nombor 8A, seekor ayam jantan bertinggi pada 5 bulatan. Oh, Terengganu pun banyak ni, Terengganu. Emas duit shilling emas. Terengganu semua. Ini duit pokok tadi kan? Nak pakai kita boleh kopek. Cabut, patahkan dia. So nanti dia tinggal batang dia ni. So batang dia ni nanti dia boleh leburkan semula untuk jadikan pokok balik. Ni duit kicang emas Kelantan. Salah, bukan ni. Nombor 3 ni. Comel je. Ni duit Kelantan. Nombor 5, Dinar Matahari Kelantan. Ni lah corak matahari. Ni semua duit Kelantan. Dua Kupang dengan perkataan Arab Al-Julus. Ya. Naik takut Kelantan. Kelantan pun banyak duit dia. Sini ni semua duit shilling perak, timah. Ni pun diorang punya duit. Kelantan. Portugis. Kalau ada salib tu nampak. Melaka ke? Melaka. Pemerintah Portugis di Melaka. Yang ada salib tu. Tahukah anda nama panggilan duit shilling berbeza mengikut negeri dan bahannya? Bahan negeri mata wang. Emas seluruh negeri tanah Melayu kita panggil emas 2.4 gram. Lebih kurang setengah dinar kan? Kupang 0.6 gram. Kalau silver perak, negeri dia Kedah. Kalau Kedah panggil rial. Oh, rial. Johor panggil penjuru. Ni kalau dia punya material perak. Kalau material dia timah, Melaka sama Kelantan panggil pitis. Perak panggil pitis Joko. Pahang panggil pitis Joko. Terengganu pitis keping Joko. Johor panggil katun
atau keton, kedah, tra, pitis polistra, kalau tembaga, kedah panggil para. Ini peringatan yang Bank Negara keluarkan. Cantik. Excuse me, you're closing now. Please go to the ground floor. Tapi ni lagi lama ni. Tak tahu lah antara dua ni. Dia adalah Gubernur sign yang sama. Kata colour dia lain sikit. Ni kehijauan, ni biru. Ni pada zaman kita, ni zaman kita, ni sekarang. Ni Abang pernah tengok. RM20 ni ingat tak kalau dulu warna coklat? Tapi ni macam hijau-hijau sikit. Ni ada sampai sekarang. Pernah. Ada lagi? Ni RM500 tak pernah. RM500 tak pernah tengok. Banyak duit ni. Kita ingatkan kita dah tengok yang mana yang RM1 lama dulu kan, ingat tak warna biru. Oh, ni lagi lama tak pernah tengok.